datang lambat ni terus berlaku, apa yang aku boleh supaya datang lambat ni tidak berlaku? Dia masih tentang problem tadi, datang lambat tadi, kan? Aku mungkin perkenalkan satu sistem yang kan, yang dulu tak ada, sekarang ada. Ya, so itu learning. Apa aku boleh belajar? Aku tengok orang lain buat macam mana, belajar kan. Macam mana aku nak apply? Dan sekarang ni kita tanya soal identity. Sebagai leader, adakah design yang aku buat ni ikut jam ni tidak tepat? Oh, maknanya identity ni kita ambil role dia dulu. Role kita sebagai leader. Yang tadi tiga-tiga ni okay, kalau you perasan, kita meletakkan reality tu di luar sana. Bukan dekat kita. Kalau you perasan, 1, 2 dan 3 ni realitinya di sini, bukan di sini. Yang 4 ni reality di sini. Aku sebagai, itu dia cakap state identity ni. Aku sebagai leader, bagaimana aku nak pastikan cara aku running office ni boleh menyebabkan orang nak datang awal. Aku sebagai leader yang macam mana? Mungkin aku kena ubah leadership aku, identity. Daripada yang menghukum kepada yang membina capability. Jadi bila aku membina capability, aku akan buat latihan supaya dia ada development, dia faham dan dia datang awal. Kita ubah kita sebagai leader, reality kita ubah. Kita ubah, kalau dulu kita bagi arahan, sekarang kita memimpin. Nampak tak? Kita dah ubah reality sana tu dengan mengubah kita. Understand? Maksudnya SME ni Ya, itu SME. Create and inspire coach. Create and inspire. Macam tu lah. Antara empat dia. Tapi perubahan berlaku pada kita, identiti kita. Pada identiti ada identiti kita. Kalau dulu aku leader boss, sekarang aku leader coach. Contoh dia. Nampak tak identiti berubah? Bila you leader coach, you lebih kepada membimbing dia. Kalau you leader boss, you bagi arah. Jadi sebabkan aku bagi arahan selalu, dia tak suka. Sebab tak suka, dia tak lambat. Nampak tak? Jadi bila kita ubah kita, realiti akan berubah. Jadi bila seseorang tu cakap whatever issue, problem dia bagi, kita always akan dapat tengok dia duduk di realiti mana. Nampak tak realiti dia sekarang? Dia nak memaham realiti dia ni. So kita kena tahu dulu di level berapa dia ni sebenarnya. Kalau di level 1, dia akan blame all the way. Kalau di level 2, dia memang cause and effect, dia problem solving saja. Kalau di level 3, dia tentang kepada state yang lebih baik saja. Tapi tidak perubahan. Level 4 adalah change state, di mana transformation betul berlaku. Maksud coach, okey, maksudnya kalau orang tu kita dapat identify, kita dapat addressing dia kat level 1, kita kena bawa dia ke level 2 lah. Kita bawa pergi level 3, bawa level 4. Tapi kita kena bawa dia, tak bawa kan? Benda ni macam neurostructure kan? Macam neurostructure kan? Neurostructure untuk menyelesaikan masalah. Tapi nampak sampai level attitude juga kan? Sampai purpose, betul tak? Daripada yang tu problem solving, yang ini state dia. Bila dia bercakap tu, kita boleh tahu dia state. Kita bukan nak selesaikan masalah dia. Kita nak tahu state dia kat mana. Sebab tu dia cakap macam tu. Bukan bawa dia. Bila dia blame, sebenarnya bukan blame. State sebenar dia adalah state level 1. Dia macam kita bawa dia tengok dalam big picture lah. Instead of dia tengok satu saja punya part kan. Ya, untuk kita faham realiti dia sekarang ni, dia bercakap melalui apa sebenarnya? Lensa mana? Dia kata saya mungkin tak ada capability lagi nak menguruskan office ni. Kita tengok kes tadi Bila dia cakap saya tak ada capability nak menguruskan office, sebab apa dia cakap? Dia takkan cakap macam tu je kan? Saya tak ada capability office. Dia akan cakap sebab lah. Sebab tak ada duit dan tak ada wipe. Jadi soalan kita apa? Ada dua, tak ada duit, tak ada wipe. Okay. Kita ni explore apa makna wipe yang tak ada tu. Maksud dia macam mana? Sebab mungkin dari saya vibe berbeza, you mungkin vibe berbeza. Apa maksud vibe yang tak ada tu? Mungkin dia kata saya tak ramai sangat yang datang office. Nampak? Pergi mana cerita mana tu? Cerita keluar. Level 1 punya reality. Tak ramai sangat datang office. Okay. Duit pula tanya dia. Pasal kos sekarang ni, saya seorang je tanggung 22,000. Jadi saya seorang je tanggung. Nampak? Level 1 juga ayat tu. Blame.
Nampak tak? So itu reality dia. Reality dia duduk di level 1. Jadi Nak bagi kita nak Bawa dia level Bawa dia ke level yang lebih sedia kepada kedua dulu. problem solving. Sikit. So macam mana you nak, apa yang you boleh buat, bukan macam mana, apa yang you boleh buat, bukan kenapa ya, apa yang you boleh buat supaya vibe ni hidup balik. Untuk adakan vibes. Untuk adakan vibe. Dan adakah apabila vibe dah ada, dia menyumbang kepada produktiviti yang boleh menghasilkan income balik. Tanya dia soalan tu, biar dia explore. Jadi dia dah nampak sebab dan akibat. Kan? Jadi dia cakap, saya buat A, B dan C dan D. Dia cakap, okey, jadi bila you cakap you boleh buat A, B dan C, vibe pun naik, income boleh dapat, apa yang kita belajar sekarang sebenarnya? Coach contoh tadi. Dia akan cakap apa? Pergi level 3. Bila saya buat macam ni, saya tahu next time bila jadi macam ni, saya akan buat macam ni. Level 3. Nampak tak? Ulang proses. Coach, contoh tadi kan, dia untuk naikkan 4, dia nak gabung balik dengan mother, dia ajak mother. Tapi mother dia tak nak, itu blame ke? Blame Itu tetap ke? nombor 1. Ya, reality belum blame lagi. Tanya reality dia. Kenapa mother tak nak? Tadi, macam tadi, apa yang saya faham, dia dekat 2 dah. Which is, nak solve that problem vibe ni, dia nak invite another group duduk kat office dia lah untuk dapat vibe. Tapi mother dia tak nak. So, itu turun ke 1 balik. Bukan, itu mungkin benar-benar mother tak nak. tak nak. Itu tak judge. Okay, so kita Explore. Explore yang lain. Kalau mother tak nak, ada orang lain yang nak. Atas sebab apa mother tak nak? Contoh, dia start kat buy me. Saya dah buat macam-macam action dah untuk mempertahankan office ni. Saya dah cuba untuk minta duit dekat HP juga, share dengan saya. Saya dah buat pengajaran, pelajaran. So kita bawa dia kepada learning. Sekarang dia level 2. Level 2. Betul tak? Sebab akibat. Akibat dia. So kita bawa ke level 3. Maksudnya benda yang dia buat tu dia kena Daripada 3-4 perkara yang you buat ni, yang tak boleh, yang tak jadi, okay, apa yang kita apa yang kita boleh belajar disebabkan tak jadi, dan apa yang kita boleh tambah baik. So dia akan bagi tambah baik. Kita buat ni, jadi akan tambah baik. So kita tengok kita ni, Kita bawa ke learning. Kita tengok apa yang sebenarnya silap dekat action dia buat tu, apa yang tak cukup ilmu dia tu. Kita tengok sebab learning dia ni apa. Ingat what works, what doesn't work? What works, what doesn't work. Dekat learning. Dekat learning. SOP yang letak dalam office kan. Tapi explore. Explore lah tu, nak explore tadi. Ya. Sebab dia kata ada duit, kita nak tahu belakang dia, vibe belakang dia. So kita nak tahu meaning makna tadi. Betul lah kot. Macam mana? Dia kata dia dah buat. Kita dah tahu benda tu, baru kita setting goals tu, apa yang kita nak sembangkan tu. Ya, lepas tu baru kita dapat real meaning dia tak boleh. Dia tak nak. Pergi mulut kan. Real meaning tu akan. Okey, ambil contoh lain ya. Contoh lain kata Haji. Dalam tim Haji ada seorang HP dah duduk 4 tahun dan performance dia tak berapa nak cantik. 4 tahun masih startup. Okey, jadi dia datang, HP tu namanya Hamzan. So HP Hamzan pun datang. Haji akan tanya apa? Apa Haji akan tanya? Tanya soalan ke Hamzan, Haji silakan. Dah pun tak boleh. Jangan, itu dah terus level dah tak? Jangan ada level 3 lah. Saya tanya. Okay. Ingat, yang pertama sama ada observe atau judgement. Kalau dah menatim bu, judgement. Ya. Tapi observe. Macam mana ayat observe keluar? Aku rasa memang tak boleh buat. Level. Level. Itu judgement, tapi cakap sebab you memang pemalas. Itu label. Judgement dengan label datang sekali, balik lagi baik. Observe kalau observe dia boleh. Tapi kalau saya tengok data kat sini, untuk quarter 2 ni, Itu observe. saya tengok data ni, awak pernah mencapai dalam bulan ni 80 unit. Ya, nampak. Saya nak cuba tu. Cuba. Okey, Hamzan. Check up kan. Based on awak punya performance kan. Kalau saya tengok you punya performance, kalau tengok dekat dashboard awak masih 4 tahun di startup. Boleh tak awak beritahu, sebenarnya tak saya nak tahu apa yang menyebabkan Hamzan masih bersama dengan Business Kowe sampai hari ini? Kenapa orang sama? Saya Jawab. Memang hang nak jawab. Kenapa aku pula? Tadi HP dia Bersama dengan Business Kowe sampai hari ini. Ha. Sebab saya tengok performance Saya awak. buat video dia. Saya nak buat scene. Dengar. Soalan Munirah sudah lari sikit daripada konteks .
Sebab konteks dia tadi, Hamzan sudah 4 tahun, tapi performance dia masih di startup. So cerita dia performance Jadi patutnya menyerah, bukan tanya kenapa dia masih bertahan lah. Soalan yang patut lagi clear nak tanya, adakah boleh saya tahu kenapa sudah 4 tahun masih performance berada di startup? Sebab saya tak Bukan tak ada. bisa kenapa dia masih stay di Kuwait. Boleh juga masih stay tu sebab Dia saya tak ada tahu pasti dia akan cakap apa? Sebab tak ada benda lain nak buat lagi dah. Itu kan. Sebab saya tak tahu. Saya sangat yakin dan percaya. Tapi itu bukan yang kita nak solve. Kita nak solve issue performance tadi. Itu pasal satu soalan explore. Sebab tadi nak explore benda yang betul. Soalan dia performance dia tak naik. Lama dia kata, Cik awak tahu tak awak tak berapa lama dengan kau? Boleh. Itu steering. Itu steering. Tahu tak berapa lama dengan Kowe? Jadi dia cakap dah 4 tahun. Jadi mungkin Haji akan cakap soalan kedua. Mungkin Haji cakap, biasanya kalau kita ada dashboard 4 tahun ni kita dah di part mana? Jadi dia cakap saya dah 4 tahun startup. Itu starting dia. Okey. Jadi bila 4 tahun startup, sepatutnya kita dah bergerak dalam dashboard. Jadi ada apa-apa sebab yang menyebabkan Cik Am masih lagi. berada Cik Am berada di state startup? Jangan blame bila blame dia defend, habis dia tak bagi jawapan. Jangan judge dia pun. Apa? Jangan cakap kenapa. Kenapa blame? Tanya pas. Apa? Sebab words tadi tu. Words tu adalah kenapa hang dah 4 tahun di sini? Blame. Tapi apa yang menyebabkan setelah 4 tahun dengan performance sekarang? Dia boleh jawab je. Dia boleh jawab tapi perasaan dia tak terguris. Dia boleh kata, "Bab saya income saya macam ni." Contoh kan. Dia macam itu kan sebab dia dah marah. Ya. You tak dapat dah. Jadi mungkin soalan Cik akan cakap apa? Saya sebenarnya boleh buat lebih, tapi saya rasa bila saya buat sale ni, saya macam mengganggu orang. Sebab Nampak? Dia bila saya buat sale, saya rasa saya macam ganggu orang. Dia pula ni terjar macam Cikgu Syah ke macam tu lah kan. Bukan tele yang kat aku kan. Macam mana nak explore tu? kenapa boleh jadi macam tu? Buat sale, dengar-dengar je dia. Buat sale mengganggu orang. Itu reality dia. Yang dia cakap. Tapi apa makna sebenar? Makna dia pada reality tu. Makna dia pada reality tu. Reality tu berada di mana? 1, 2, 3, 4. Apa dia? Tab kan? By me. Dengan saya buat sales akan mengganggu orang lain. Saya buat sale, ganggu orang. By me lah. Betul. Ganggu orang. Ganggu orang boleh mah. By me, to me. Kalau dia kata orang lain, To me, orang ganggu kita. Tapi kita keluar. Saya ganggu orang. X jadi Y. Maksudnya di level 2. Bawa dia ke level 3. True me. Jadi sekarang kita nak explore maksud diganti dia. maksud mengganggu tu yang kita nak explore. Jadi soalan pertama kita akan tanya, okay, Hamzan dia kan, first kali you nak question dia, curiosity kita nak tanya tentang universal truth. Adakah bila kita buat sale, Hamzan buat sale di mana-mana, orang rasa itu satu gangguan? Tak mau. Dia akan cakap apa? Tidak lah, mesti tidak. Sebab dia dapat sale. Jawapan dia mesti tidak. Jadi maksudnya universal truth tidak terpakai. Maksudnya itu bukanlah kebenaran yang hakiki. Yang pertama, tadi dia cakap buat sale ganggu orang. Jadi kita tanya soalan yang lagi besar. Adakah bila keluar dalam selama 4 tahun ni, buat sale jumpa orang kata mengganggu. Semua orang kata mengganggu. Peratus tinggi kata mengganggu. Dia akan cakap tidak macam tadi. Sebab dah 4 tahun terbukti dia boleh buat sale. Okay, jadi nak explore, kita akan explore yang kedua tentang daripada mana datang ayat mengganggu tadi. Jadi Hamzan, bila Hamzan kata mengganggu, tapi kita dah tahu tadi sebenarnya bukanlah semua orang cakap mengganggu. Okay, sekarang kita dapat daripada mana datangnya rasa gangguan tu. Sejak bila rasa gangguan, rasa mengganggu, sale ni mengganggu? Kita kata daripada mana dan bila Hamzan rasa macam tu? Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita tanya soalan yang kedua tu, kita nak tahu adakah buat sale mengganggu orang tu reality dia atau reality yang dipinjamkan. Orang yang refer lain. Orang cakap. Bukan dia cakap reality yang dipinjamkan. dia cakap bagi orang lain. Dia cakap apa? Dia ambil orang lain. Ya, sebenarnya Sakit jiwa lah dia. ini saya dulu pun rasa macam tidak mengganggu. Jangan jahat. Dia cakap kan. Jahat, Tapi jahat. bila SM Asrijal bagi tahu macam tu,
Saya pun rasa mungkin ada betulnya. Tak percaya lah. Maksudnya itu bukan realiti dia. Realiti yang dipinjamkan. Okay, sekarang kita pergi yang ketiga. Misteri itulah. External punya. Ada yang senang lah. Sekarang kita dah tahu benda tu kita tidak menidakkan dia. Bukan kebenaran. State tu bukan kebenaran. Kedua, kita nak tahu daripada mana fakta tu datang. Jadi fakta tu bukan dia percaya, dia percaya yang dipinjam. Tak kisahlah dia percaya dipinjam atau dia sendiri percaya. Kita cakap apa? Soalan ketiga kita akan cakap kat dia. Okey, katalah Hamzan. Katalah kepercayaan apa yang Hamzan percaya tu benar. Betul. Katakan betul. Jadi apakah kesan dia daripada kepercayaan tu? Tadi kita dah ganggu dah. Dia dah dalam mind subconscious dia cakap tak dah tau. Itu kepercayaan bukan aku punya dan bukan semua orang. Sekarang kerja kita nak mendoubtkan dia. Jadi kita tanya soalan ketiga, Hamzan, apakah kesan dia? Kita nampak keburukan dia, kepercayaan yang dia dah doubt tadi. Tadi dah ragu-ragu. Sekarang dia cakap, jadi kesan dia sebab itulah performance saya 4. Saya tak nak buat lebih. Sebab saya rasa gangguan tu. Jadi apa kesan dia? 4 tahun saya dekat startup lah. Itulah kesan sebenarnya saya nampak. Dan saya hilang sangat banyak income lah rupanya. Tak apa. Teruskan kepercayaan tu dulu. Kita hanya nak tengok kesan buruk dia. Nampak kesan? Jadi sekarang kita dah menampakkan cost dia, kesan dia. Sudah jelas? Dia yang mengiyakan Jadi sekarang baru kita tengok. Kita nak buat alignment. Apabila Hamzan mesti ada bercita-cita nak jadi HP yang HPT. Betul tak? Nak jadi orang yang berjaya. Jadi adakah kepercayaan tadi tu sale mengganggu dia boleh contribute kepada tercapainya cita-cita tadi? Dia mudah boleh sedar. Satu, kesannya sangat tinggi. Kedua, dia tak dapat capai apa dia nak capai. Very bad dia. Dia tak align dengan apa dia nak capai. Dia dah mula rasa bad. Betul tak? Dia nampak alamak. Jelas, sudah jelas. Nampak proses dia macam mana keraguan kita datangkan, lepas tu kita nampakkan kesan daripada keraguan. Lepas tu bukan hanya keraguan, tapi keraguan ni menyebabkan kita tak capai objektif sebenar kita. Sudah jelas, kita telah line dia. Dapat kita apa? Menira macam mana begini je lah, macam tu. Itulah realitinya. Okay, jadi apabila dia sudah faham, jadi Hamzan tahu apabila kepercayaan ni mengakibatkan kesan yang sangat besar, berada di tempat yang state yang sama selama 4 tahun, efek pada performance, efek pada income, maksudnya kepercayaan tadi menghasilkan akibat yang kita rasa macam bukan seperti yang kita ingin lah. Kita nak performance tadi. Jadi apakah perkara atau belief yang sepatutnya kita gantikan pada kepercayaan ni? Kalau kita boleh ubah, apa yang kita nak buat? Hamzah nak buat apa? Saya nak buat. Itu dia. Bukan Syam. Dia akan cakap apa? Dia bukan cakap sebab kita dah tanya itu, sebab dia kepikir nak pening tu dia pening. Dia akan cakap apa? Saya rasa sale bukanlah mengganggu, tapi membantu sepatutnya. Membantu orang mendapat penyelesaian yang lebih baik, meningkatkan value hidup dia. Jadi dengan kepercayaan ni, apa yang kita boleh buat? Bila kita bantu orang, bagi value, Hamzah akan cakap apa? Capability dia lah. Saya akan berani jumpa lebih ramai orang. Capability dia naik. Untuk kongsi manfaat. Jumpa macam mana? Berapa kekerapan boleh jumpa? Setiap bulan 3 sudah naik dah kekerapan. Jadi bila jumpa setiap bulan 3, jumpa bantu ramai orang, apa hasil dia? Saya boleh buat peningkatan yang lebih tinggi, boleh lepas daripada startup. Jadi adakah ini yang mau? Jadi tadi dia dah ceritakan apa dia boleh buat, kita dah menampak macam action plan. Jadi bila Hamzah yang rasa boleh tingkatkan kekerapan aktiviti, okay, Hamzah percaya boleh buat tak? Saya boleh buat lah. Dia dah yakin dia boleh buat. Jadi boleh tak hasil outcome tadi, pencapaian lepas ni, dalam 2-3 bulan ni kita lompat pergi expert? Boleh lah, sebab saya dah tak takut lagi jumpa orang. Tengok bagaimana kita mengubah realiti tadi. Dengan mengubah apa yang dia percaya, identiti asal dia tadi. Asal dia percaya sale adalah mengganggu orang. Sekarang dia nampak itu kepercayaan yang tidak betul. Sale membantu membagi value. Jadi bila perception dia sudah ubah, makna dia berubah. Makna realiti itu sudah berubah. Dia jadi apa? Dia jadi HP yang baru, transform, naik ke level 1. So nak ubah makna dia kan?
Nak ubah mana supaya realiti berubah ke level 1? Jadi daripada HP yang mengganggu kepada membantu kita ubah identiti. Nampak? That's how coaching works. Sampai naik level 4. Dapat tak? Jadi di mana realiti dia sangkut, first kita kena boleh identify lah. Yang pertama blame, yang kedua sebab dan akibat, yang ketiga dia nak belajar je dalam session tu, yang keempat adalah transformation identity. Dia mengubah cara dia supaya realiti berubah. Dia tidak mengubah barang tu. Macam apa yang kita buat, contoh bila dalam case design isi team, bila manager tak berapa nak belajar, so I salahkan manager pemalas ke? So I cakap okay tak apa, kita buat training lebih supaya dia datang lebih, kita tingkatkan coaching session. Itu yang level 2. Lepas tu yang level 3 tu buat apa yang kita boleh belajar daripada aktiviti yang kita buat.